Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Suhaidah binti Husin selaku pengarah Pusat Pembangunan Kelestarian atau lebih dikenali sebagai Sustainability Development Centre UMPSA. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Encik Ashraf bin Kaharudin, Ketua Seksyen Pendidikan Masyarakat Negeri Pahang, SW Corp Negeri Pahang. Selamat datang Encik Ashraf. Terima kasih Doktor. Okey. Hari ini kita akan membincangkan satu topik semasa berkaitan kita semula. Untuk makluman semua, berdasarkan statistik Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara JPSPN pada tahun 2021, negara kita hanya merekodkan kadar kita semula pada 31.52%, sedangkan kebanyakan negara maju mencatat sekurang-kurangnya 60%. Di sini lebih merugikan jika kalau kita lihat angka tersebut dalam konteks pendapatan negara, kita dah rugi sebanyak 476 juta di mana sumber kita semula ni merupakan sumber menjana industri bernilai tinggi. Okey, jadi menurut JPSPN kertas bahan yang paling tinggi iaitu kira-kira 17% menyumbang sekitar 205 juta kepada pendapatan negara. Yang kedua terbesar adalah yang dibazirkan adalah plastik iaitu sekitar 9% dengan potensi pendapatan 163 juta. Jadi mungkin ramai dah tertanya-tanya untuk kita dapatkan informasi ataupun maklumat daripada Encik Ashraf, mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Ashraf berkongsi tentang latar belakang SW Corp di Negeri Pahang. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor dan juga UMPSA kerana menjemput kami which is saya Ashraf bin Kaharudin mewakili SW Corp Negeri Pahang. So, untuk makluman saya terangkan sedikit berkenaan dengan SW Corp, which is kalau untuk makluman sebelum ni ataupun kita lebih dikenali dengan Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerjaan dan juga Pembersihan Awam. Dan kita punya main job ataupun kita punya skop kerja kita adalah untuk kawal selia konsesi apa sahaja yang melibatkan pembersihan. So, untuk makluman di Malaysia ni kita ada di 7 buah negeri, which is kalau di sebelah utara kita ada di Perlis, kita ada di Kedah, dan di sebelah tengah kita ada di Kuala Lumpur, di sebelah pantai timur kita ada di Pahang, dan di sebelah selatan kita ada di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Okey. So negeri-negeri selain daripada itu, contoh macam dekat Terengganu doktor, macam dekat Kelantan ataupun kita kata dekat Perak. So servis pembersihan ni biasa diuruskan sendiri oleh PBT atau pihak berkuasa tempatan Tapi untuk 7 buah negeri ni yang saya bawakan tadi tu, biasanya di bawah SW Corp kita ada standard SOP kita So antara fungsi SW Corp, yang pertama kita ada pengesyuran dasar. So kita melibatkan Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam. So apa saja pengesyuran dasar ataupun pengumbalan melibatkan akta tersebut, kita akan syorkan ke kementerian ataupun ke parlimen jika ada sedikit pengumbalan dasar So fungsi kedua kita ada mengawal selia konsesi, saya maklumkan tadi. Untuk makluman SW Corp ni kita adalah badan kerajaan di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Maknanya kalau senang cakap, kami ni kira adik kepada kita punya abang long kita bomba. Okay. So maknanya kami ni sebaris ataupun satu kementerian yang sama. So dekat sini kita punya tugas, kita kawal selia konsesi dari segi bayaran. Sebab apa saja servis yang dibuat oleh konsesi, dari segi kutipan, dari segi orang kata sapuan ataupun pemotongan rumput kawasan-kawasan tertentu, dia dibayar oleh pihak kerajaan. Which is kita SW Corp ni kita agensi yang diamanahkan untuk tengok kerja-kerja pembersihan yang dibuat oleh konsesi. Memantau. Okay. So untuk konsesi, kita ada 3 buah konsesi besar. Yang saya balungkan tadi, kita ada 7 buah negeri, which is sebelah utara di Perlis dan juga Kedah kita ada idaman.
konsesi yang berbeza. Di sebelah selatan kita ada konsesi daripada Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, iaitu SWM Environment. Dan di sebelah tengah Kuala Lumpur dan juga Pahang, Doktor, diuruskan oleh Alam Flora. Selalu kita nampak orang pakai baju oren tu kan. So kerja-kerja pembersihan mereka ni, apa saja pembersihan ni buat ni, kita pantau sebab kita akan bayar, pihak kerajaan kita akan bayar. So fungsi ketiga kita penguasaan pun sama juga. Separuh daripada kita punya anggota ni di SW Corp ni, Doktor, terdiri daripada penguasa. So penguasa kerja mereka tadilah dia akan pergi pemantauan untuk kita punya pihak konsesi. So tengok dia orang punya kutipan ikut jadual ke tak. So sama juga kita tengok kepada hotspot. Kalau ada sampah-sampah haram ataupun lokasi-lokasi yang kita kenal pasti sebagai sampah haram, first step kita akan close dulu. Kita akan tutup, kita akan tagging lah, buatlah macam larangan tu kan, larangan buang sampah tu kan. So dalam sama juga kita akan buat pemantauan, Doktor. So pemantauan ni let's say lah, kalau ada tiba-tiba kita dapat tangkap individu ataupun syarikat atau apa saja entiti yang buang sampah bukan tempat sepatutnya, so kita akan ambil tindakan lah, terus pergi kepada mahkamah. So antara fungsi terusnya, kita ada juga pendidikan masyarakat. Macam hari ni Doktor sedia maklum, kita dari segi pendidikan masyarakat ni, kita fokus kepada kebersihan, 3R, so pengasihan sisa di punca dan juga sirkular ekonomi. Ni antaralah kempen-kempen kita buat. Kita hebahan ataupun pendidikan masyarakat ni meliputi semua orang kata lapisan masyarakat. So ni bermula daripada kanak-kanak pun ada juga, para sekolah kita ada program dengan mereka, pihak sekolah pun ada juga, orang kata biar meluntur buluh daripada rebungnya. Betul. So kita nak mula ni daripada kanak-kanak ni lah, supaya kita boleh budayakan pembudayaan betul. So dan sama juga daripada konsesi ataupun daripada institusi kerajaan, daripada komersial pun sama jugalah, kita banyak kolaborasi, kita buat banyak macam kempen kita ada. So dan juga kita ada antara fungsi yang terakhir atau yang paling penting juga, kita ada bahagian fasiliti. So fasiliti ni, Doktor, ada tapak-tapak pelupusan di bawah seliaan SW Corp ataupun pemantauan SW Corp lah. Di mana tapak-tapak pelupusan ni bukan hanya dump site saja ataupun kita buang saja. Sebenarnya ada teknologi dalam tu. Let's say kita ambil macam air licit ataupun air sampah. So air sampah ni biasanya kalau kita tengok kat atas lori tu kotor betul, hitam, so baunya. So dekat tapak pelupusan tu kita akan abstract air tersebut. So kita akan rawat. Biasanya ada loji lah, loji rawatan air licit kita namakan. So kita akan rawat air tersebut sampai bersih sebelum kita discharge ataupun kita lepaskan ke sungai ataupun orang kata longkang yang berhampiran. So yang itu memang kita ikut spek yang telah ditetapkan oleh JAS lah, Jabatan Alam Sekitar. Selamatlah untuk environment kita. Maknanya tak adalah orang kata air hitam tu tiba-tiba keluar balik hitam, tak, kita rawat dahulu. So dan sama juga kita ada juga facility incinerator. Incinerator ni maknanya kita bakar sampah lah. Cumanya lokasi ni ikut pada lokasi yang tertentu. Lokasi yang kita kata lebih kurang macam susah kita nak dapat tanah. So contoh macam Cameron Highland. So kita memang ada satu incinerator. Sampah-sampah yang di Cameron Highland tu kita bakar. Sama juga kat Pulau Tioman. Kalau dekat Pahang ni lah. So dekat macam kat Pulau Tioman tu, sampah-sampah yang ada di Pulau Tioman tu kita bakar. Cuma kita nak bergerak ke arah WTE, Doktor. Ini waste to energy. Daripada sampah tu kita bakar sahaja. So kita nak generatekan elektrik, kita nak jual kepada TNB. Maknanya dapat orang dapat pendapatan pendapatan kepada negara balik ataupun ke negara balik lah ya. Betul. So tu antaralah inisiatif kita ataupun kita kata kita nak bergerak ke arah negara maju. Itulah dia punya target kita. Mungkin sebelum ni kita tak tahu pendengar mungkin kita tak tahu kita SW Corp ada 2 incinerator iaitu satu di Cameron Highland dan satu di Pulau Tioman. Bagi mungkin sebelum ni kita tak pernah dengar ada incinerator ke dan sebagainya, tapi sebenarnya kita dah ada di Cameron Highland dan Pulau Tioman. Okey. Jadi berdasarkan statistik yang saya kongsikan tadi Cik Ashraf, mungkin Cik Ashraf boleh share lah adakah kita semula benar-benar bermanfaat untuk alam sekitar? Okey, alright. Sebenarnya kalau katakan secara logiknya memang bermanfaat lah, Doktor. Contohnya macam saya ambil contoh, konsep dia adalah pengurangan sisa ke tapak perusahaan. Tadi pun Doktor ada maklum tadi, kita punya statistik kita pada 2021 lebih kurang 31% kadar kita semula kebangsaan lah tu kita bagi tu. Maknanya kita ambil konsep
andai kata 100%, saya ambil perkiraan secara logik saja, kita punya sisa yang dihasilkan pada tahun tersebut, kita ambil contoh dalam 100 juta. Contoh saya ambil. So daripada 100 juta tu, 30% kita pergi kepada kitar semula. So bermakna 70% saja pergi kepada landfill, tempat pembuangan. So alhamdulillah, makin tahun kita punya kadar kitar semula kita meningkat. So dekat situ kita boleh kurangkan jenayah sisa daripada terus pergi kepada tapak pembuangan. So dalam masa sama juga, bila kita dah kurangkan sebenarnya doktor, kita boleh panjangkan tempoh tapak pembuangan. Saya ambil contoh untuk makluman, tapak pembuangan ni, sebelum kita nak gazette sebagai satu lokasi sebagai tapak pembuangan, kita perlu ada satu lokasi yang sangat besar. Maknanya meliputi berhektar-hektar lah kawasan-kawasan tersebut, dan dia kena make sure jauh daripada penduduk. So bila kita dah gazette satu kawasan tu, biasanya kita akan buat kajian. Okay, dari tapak A ni kita estimate boleh tahan 20 tahun. Let's say. So tapi saya tanya balik doktor, kita punya penduduk sekarang rasanya makin meningkat doktor. Makin meningkat lah kan. So makin meningkat, jenayah kita daripada statistik yang kami dapat, satu orang menghasilkan 1 kilo sehari. So bermakna 1.17 lah, tapi saya ambil negara 1 kilo. So 1.17 doktor sehari dikeluarkan oleh setiap individu. So rakyat Malaysia, let's say lah, dulu saya rasa 32 juta. Sekarang mungkin dah meningkat lah, mungkin 35 ataupun lebih. So bermakna sehari 35 juta sisa dihasilkan oleh penduduk Malaysia. Banyak tu. So kalau kita tak buat pengasingan ni doktor, 35 juta ni terus pergi kepada landfill. So bermakna kita punya tempoh tapak pembuangan yang kita estimate 20 tahun tadi tu, saya rasa takkan sampai. Betul. So bila kita buat kitar sebulan ni, sebenarnya kita kurangkan jenayah sisa. Dalam sama juga kita tambahkan tempoh tapak pembuangan ni lah. Maknanya boleh guna dalam masa yang lebih lama, extend lah. Betul. So selain tu juga kita dapat jimatkan raw material lah. Ni paling penting lah. Biasanya bila kita buat kitar semula, contoh macam kertas, kita pun tahu kertas kita guna ataupun dia punya raw material daripada pokok. So kalau kita buat kitar semula, sebenarnya kita jaga ekosistem. Dan alhamdulillah sekarang pun kita tengok banyak company-company besar dah mula dah nampak berkenaan dengan green ni. So banyak guna produk-produk daripada barang-barang green kitar semula. Betul doktor. So let's say kita ambil antara produk-produk komputer ataupun kita kata telefon, ada setengah produk yang memang dia guna barang recycle balik untuk hasilkan produk tersebut, which is bagus lah sebenarnya. Kita nak kurangkan penggunaan raw material ni sebenarnya, sebab kita tak nak kacau ekosistem yang sedia ada dah. Kan doktor? Terutamanya plastik lah. Kalau kita tengok banyak yang dah orang kata apa, dah inovasi pelbagai inovasi ada yang convert menjadi penyapu dan sebagainya kan. Okey, jadi kita lihat seterusnya mungkin Cik Ashraf boleh berkongsi dengan pendengar apakah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk menggalakkan kitar semula. Okey, so dari segi pihak kerajaan ni kita banyak lah, tapi yang paling kita punya main program ataupun kita kata kita punya target utama kita adalah kesedaran masyarakat ataupun kesedaran awam sebenarnya. So melalui pelbagai kempen yang kita buat. Contohnya untuk bukan hanya recycle lah doktor, daripada komposisi kita yang sekarang ni, tadi doktor maklum macam untuk kertas paling tinggi, tapi untuk komposisi yang terkini, kita punya paling banyak adalah sisa makanan sebenarnya doktor. Sisa makanan, kita punya landfill, kita buat komposisi sisa, maknanya boleh hampir 40%. Banyak 42, 43 macam tu lah. Dia punya sisa yang kita hasilkan dekat landfill, maknanya separuh daripada tu memang sisa makanan. So antara kempen kita buat macam sekarang ni, kita nak bulan puasa ni, so lagilah. Betul. So kita engage dengan peniaga semua, kita fokus kepada makanan, which is kita punya kempen value pun waste ataupun hargai makanan, elakkan pembaziran. Tu biasa kita pergi kepada kedai-kedai, kita make sure bahawa diorang ni kalau masak nanti, berniaga nanti, kurangkanlah, maknanya kita tak nak ada pembaziran. Sama juga macam dekat hotel kan, biasa diorang masak dalam bentuk orang kata apa, buffet yang banyak. So kalau boleh kita akan maklum ataupun kita akan hibahkan kepada orang. Kalau kata dapat tahu berapa ramai yang buka puasa pada hari tersebut, masaklah berkadaran. Maknanya tak adalah berlebihan. So itu yang pertama. Kemudian kedua, dari segi kempen juga kita biasa engage kita kata trash to cash. Macam doktor sudah maklum, kita punya SW Corp ni, kita punya trademark kalau kata program-program dekat sekolah ni, kita panggil trash to cash. Daripada trash
kita jadikan sebagai cash. So tu banyaklah prasekolah kita masuk, sekolah menengah, sekolah rendah, IPT pun ada juga. Maknanya bila kita dapat jemputan doktor, biasanya sekolah akan panggil kami buat jemputan, bagi taklimat lah biasanya. Taklimat berkenaan dengan 3R ke apa. Tapi kami akan request. Bila kita datang kat sekolah, kita akan request lah. Kita kata, okay cikgu boleh, tapi boleh tak cikgu minta pelajar bawa barang kita semula. So which is pihak kami akan panggil vendor datang beli barang tersebut. So bila jadi macam ni, budak-budak ataupun kanak-kanak ni boleh implement. Kita bagi taklimat berkenaan 3R. So diorang bawa barang kita semula, diorang jual, diorang dapat duit. So benda tu lah biasanya terus kita akan buat. Duit, kan? Betul. Okay. So yang tu biasa untuk dari segi kesedaran awam ataupun kita bagi hebat kesedaran. Kita juga dari segi pengasingan sisa. So antara inisiatif kerajaan, kita dah mula dah pergi kepada pengasingan sisa di punca, which is pada 2015 kita dah ada akta. Untuk makluman doktor, tong hijau dekat rumah kita tu, sebenarnya dalam tu kita hanya boleh letak sisa baki sahaja. Okay. Sisa baki ni sebenarnya adalah sisa yang kotor. Maknanya kalau katakan sampah lah, betul, makanan ke apa dan sebagainya lah. Sisa makanan, contoh lampin, kalau katakan macam kertas yang sangat kotor, baru kita masuk. Tapi kalau barang-barang yang boleh dikitar semula, contoh macam botol minuman, masih elok. So kalau letak dalam tong tu sebenarnya ada satu kesalahan. Which is sebenarnya barang-barang kita semula sebenarnya kita kena asingkan. Asingkan di rumah. Kita letak dekat luar tong hijau pada hari kutipan. Untuk makluman, kalau negeri-negeri di bawah SW Corp, kita ada 2+1 kutipan. Maknanya 2 hari Alam Flora akan datang kutip sisa dalam tong hijau, dan 1 kali dia akan datang masuk dalam taman ambil sisa pukal. Sisa pukal ni lah tadi, bila sampai waktu contoh kita punya waktu kutipan kita hari Sabtu, sisa pukal. So kita letaklah barang-barang kita semula kita, sama ada sisa kebun, barang kita semula, kalau ada kayu ke apa ataupun perabot kita yang rosak kan. Tapi tak adalah banyak doktor Biasa kalau katakan tong kita kecil, contoh kalau setakat kita kata sofa kita 1-2, boleh letak kat situ, tak ada masalah. Nanti Alam Flora akan ambil waktu hari kutipan sisa pukal. Cumanya saya nak maklum, ada yang tanya dekat saya, kalau dia letak barang kita semula, barang kita semula kan ada nilai sedikit kan. So bila dia letak dekat luar tong, memang CSR lah doktor. Betul. Maknanya tak adalah bayaran, sebab Alam Flora ni dia ambil, dia collect sahaja. Maknanya dia tak ada buat pembayaran. So tu contohnya. Kemudian kita juga ada inisiatif daripada pihak kerajaan, kita ada pertandingan kita semula sekolah-sekolah. So yang ni memang kita sentiasa orang kata apa, bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. So yang ni boleh katakan program tahunan kita. So mana kita masuk ke sekolah-sekolah, pertandingan ni sebenarnya kita nak pilih sekolah mana yang paling banyak selain daripada bertanding. Kita nak budayakan, itu yang paling penting. Maknanya bila sekolah masuk bertanding ni, diorang ramai-ramai ambil jual barang-barang kita semula. Kadang-kadang tu dia arahkan pelajar bawa barang daripada sekolah, daripada rumah datang jual kan. So benda tu kita nak membudayakan, supaya bila kanak-kanak ni, bila dia dah tahu benda-benda ni ada value, so dia akan jual daripada dia buang sahaja. So tu antaralah. Jadi daripada rumah lah dah dibudayakan untuk betul. Membuat pengasingan dan sebagainya. Dan yang last sekali paling penting inilah dari segi kemudahan. So kemudahan macam kita di Pahang, kita ada beberapa lokasi kita consider sebagai DTRC lah, Drive to Recycle Center. Mana dekat sini kita kata barang-barang kita semula tu, kalau macam famous kat Kuantan ni doktor, ataupun kalau kat Pahang ni, ada satu dekat Taman Gelora. Taman Gelora tersebut, kalau doktor selalu pergi, kita ada satu fasiliti Drive to Recycle Center yang diuruskan oleh Alam Flora. So kita just parking kereta dekat situ pada hari, jadi hari-hari dia lah, hari operasi dia, kita parking dekat situ. Nanti staff Alam Flora akan ambil barang-barang kita atau barang kita semula tu daripada kereta kita. So dia timbang, lepas tu dia terus beli. So tu saya kata balik, kita ada banyak fasiliti. Bukan hanya di pihak kerajaan saja. Actually banyak juga vendor-vendor, kilang-kilang. Kalau dekat Kuantan tu banyak, kita boleh terus pergi kepada kilang-kilang, terus jual kepada kilang-kilang. Contohnya macam minyak masak. Minyak masak ni orang dah pandai kadang-kadang, dia boleh jual kepada apa, orang kata apa, pembeli biasanya harga rendah. So diorang terus jual kepada kilang. So ada juga macam tu, harga dia agak tinggi sedikit lah. Biasanya kalau dengan vendor ni, ataupun kita kata kepada yang orang kolektor ni, ada akan ambil RM2.5, RM1.5. Tapi kalau dia terus jual kepada kilang, mungkin harga dia lebih tinggi. So tu antaralah. Dan juga selain daripada pihak kerajaan, NGO, sama juga macam mall doktor saya tengok. Mall pun sekarang kita tengok dah, banyak dah kita punya tong-tong kita semula kan, dah ada kan.
Cuma je dari segi pemantauan. Tu saja doktor. Bagaimana penggunaan kan? Betul. Kadang-kadang tong kita sebenarnya kita tengok kan. Plastik kadang-kadang tapi dalam bercampur. Betul. So dari segi pemantauan lah, mungkin dari segi orang kata apa, pihak-pihak mall ni ataupun pasar raya ni, dia dah ada fasiliti. Cuma dari segi pemantauan dia kena tengok. Betul tak? Ada sisa yang bercampur ke, dia kena asingkan lah. Tuan tarilah doktor. So menarik hargai makanan elakkan pembaziran mungkin saya masih teringatlah tahun lepas berbuka puasa di Padang. Betul. Padang ada memang ada mesin mesin kompos. Mesin kompos straight away. Jadi kalau di situ jika ada makanan sisa-sisa, kita terus boleh serahkan kepada pihak Alam Farah untuk dikomposkan. Betul. Itu adalah salah satu inisiatif lah yang diambil untuk menggalakkan kita semula. Sebab kita semula kadang-kadang orang ingatkan hanya pada plastik, kertas. Sebenarnya sisa makanan pun kita boleh kita semula. Dan itu ada portion yang paling besar sebenarnya dekat komposisi kita lah. Saya mahu tadi lebih kurang 40% dia punya komposisi itu kan. So kalau kita boleh reduce tu, portion yang sangat banyak lah tu. Okey. So bercakap tentang kita semula, Cik Ashraf, mungkin Cik Ashraf boleh cadangkan lah apa cara paling berkesan untuk mengurangkan sisa, dan jika ada pilihan-pilihan lain yang mungkin Cik Ashraf boleh kongsikan. Okey. So untuk maklumat doktor, macam kita semula ni sebenarnya, kita kalau pergi ke sekolah ataupun kita buat engagement, biasanya kita akan terap 3R. So 3R ni salah satu dia punya implement ataupun dia punya kata goal dia adalah recycle. Tapi ada lagi 2 lagi, which is kalau 3R ni sebenarnya kita ada susunan. Bila saya pergi taklimat dekat sekolah, biasa tanya 3R, dia kan tahu. Reduce, reuse, recycle. Tapi ramai yang kadang-kadang tu terbalik. Dia ikut suka je. Dia kata reduce dulu, kadang kata orang kata apa, recycle dahulu. Betul. Tapi sebenarnya ikut konsep 3R ni, dia ada aturan dia. Dia bermula dengan reduce dahulu. Itu kita kurangkan. Konsep kurangkan ni macam mana doktor? Contoh, saya pergi ke mall ataupun saya pergi pasar raya kan. Saya beli kedai A, saya masuk, saya beli sardin. Tin sardin tu, tapi biasa bila kita beli, pekedai akan bagi satu plastik. Betul, plastik. Kita panggil plastik sekali guna lah. So kita dapat dah satu, kemudian kita pergilah kedai B. Let's say kita nak beli barang-barang basah kita. Contoh kita nak beli ikan ke apa. So kedai B bagi plastik yang sama juga untuk kita nak pegang. So kalau boleh, konsep kurangkan ni, mungkin plastik A tadi tu hanya letak satu barang, kita pakai plastik yang sama. So kita nak kurangkan penggunaan plastik, which is plastik sekali guna ni, kalau doktor faham lah kan. Kita guna sekali saja. Betul. Sampai rumah kita dah bawa keluar barang dia, plastik tu kita buang. Itu kalau yang okey. Kalau yang tak okey, kita biar je. Kadang-kadang berterbangan, masuk ke longkang, ke sungai. Itu yang kadang-kadang tersumbat tu. So benda tu yang sebenarnya kalau boleh kita start dengan kurangkan. Itu konsep reduce pertama. So konsep yang kedua, kita boleh pergi kepada reuse ataupun guna semula. So ni banyak lah ni guna-guna semula ni. Contoh kalau kita beli barang-barang produk tu, kalau boleh kita beli yang tahan lama. Contoh macam botol mineral kan, ataupun kita panggil tumbler sekarang. Sekarang ni kata apa, hype tumbler kan. So tumbler kita beli, kita pakai, boleh pakai banyak kali. Maknanya kita nak kurangkan penggunaan plastik botol mineral tu, kita pakai tumbler, boleh pakai banyak kali, kita nak kurangkan. Dan dalam masa sama juga, doktor, saya nak tanya sikit lah doktor kan. Biasa kita dengar reduce, reuse, recycle. Betul. Let's say kita ada satu botol minuman kan, botol mineral. So lepas tu bila habis saya minum, kemudian saya isi balik air dalam tu. Yang tu kalau doktor tahulah, kalau kata kita share lah kan, itu kita ambil konsep mana? Reduce, reuse, recycle. Reuse lah kan. Guna semula kan? Betul. So maknanya lepas kita dah guna, kita pakai balik botol tu untuk guna semula. Betul. Okay. Satu lagi cara ataupun kata satu lagi keadaan, let's say doktor, botol minuman kita pecah. Let's say lah botol minuman tu pecah, kemudian saya potong botol tu, jadikan separuh, kemudian saya letak pencil case. Maksudnya saya jadikan tempat letak pensel kan. So yang tu konsep apa doktor? Reduce, reuse, recycle. Recycle lah. Recycle. Sebab kita guna semula tapi dengan cara berbeza kan. Tapi sebenarnya beza doktor. Oh ya. Okey, konsep dia sebenarnya masih lagi reuse. Reuse lah. Yes. So reuse di mana kita guna sama ada asas produk tu, contoh macam botol air untuk isi air kan. Tapi boleh juga kita guna untuk orang kata apa, cara yang berbeza. Let's say cara tadi tu kita potong kan. So itu konsep reuse lagi.
Maknanya kita boleh jadikan ni sebagai orang kata apa, produk yang lain ataupun jadi fungsi yang berbeza. Yes. So recycle ni doktor, contohnya let's say lah botol terpecah. Tiba-tiba saya pun tak ada idea. Kata apa, idea tak ada, tak tahu nak buat apa tiba-tiba. So kita ambil botol tu, kita asingkan, letak dalam beg plastik ataupun kata apa, tong botol ataupun tong plastik. Kemudian kita pergi kepada kilang Shrek ataupun buat satu proses, baru dia jadi sebagai recycle. Jadi mungkin dia akan come out dengan produk yang baru. Betul. Itu memang total different item ataupun different produk yang baru. Let's say macam Dr. Bala tadi je lah, macam plastik ni dah guna untuk penyapu, betul. Tapi Dr. tahu tak, kita punya JC dia pun buat dari plastik. Oh ya? Plastik kita JC tu sebenarnya tu ada material daripada plastik. Microfiber lah. Yes, kita pakai pada plastik supaya penggunaan plastik tu banyak. Dah banyaklah produk-produk sekarang saya tengok. Cuma yang saya agak macam orang kata apa, macam curiosity sekarang, macam bertanya lah kan doktor kan. Kalau produk recycle kalau tengok doktor, harga dia akan jadi mahal. Kalau doktor perasan. Betul kan. Padahal produk tu kita recycle. Bahan tapi yang terbuang harga kan. dia jadi mahal. Saya tengoklah sekarang macam hype sebenarnya tu, bila kita tengok satu produk tu dah hasil daripada recycle, harga dia akan jadi mahal sedikit. Kan. Mungkin dari segi inisiatif green lah kot dia masukkan dalam produk tu kan. Betul. Community, kadang-kadang community yang hasilkan kan. Betul. Jadi menjadi pendapatan semula kepada komuniti ya. Okey, macam tadi Cik Ashraf terangkanlah kutipan 2+1 kan. Betul. 2 hari untuk ni dan 1 hari untuk sampah yang kita semula ya. Jadi bagaimana kita lihat pentingnya untuk meletakkan hanya bahan-bahan kita semula ni dalam tong kita semula. Maksudnya kita ada 3 kan. 3 tong tu. Jadi macam mana Cik Ashraf nampak perkara tersebut penting ya. Okey, so untuk barang kita semula ni biasanya kita nak educate masyarakat, tu paling penting lah. Bila ada tong ni, maknanya kalau boleh kita nak minta masyarakat ambil tanggungjawab ataupun kita kata ambil tanggungjawab lah supaya asingkan ikut kategori. Iaitu catatan pertama adalah bila kita dah asing tong ni ataupun kita asing daripada sisa barang kita semula dengan sisa yang tak sepatutnya, sebenarnya kita nak buat pengasingan supaya barang-barang kita semula ni nampak lebih bersih lah. Which is kalau kita punya konsep sebenarnya barang kita semula ni, contoh sabun botol ke atau minyak masak tu, sepatutnya kita bilas sedikit. Maknanya bukan main basuh. Yes, bilas sikit, kemudian kita asingkan daripada sisa pukal ataupun kita panggil tadi sisa baki lah. So ketika itu kita dapat tengok. Kemudian selain daripada itu juga kita nak meningkatkan kecekapan ataupun kualiti barang kita semula. Let's say macam dekat sekolah-sekolah doktor, bukan hanya asing kertas baik kertas sahaja. Kalau kat sekolah cikgu-cikgu ni rajin, dia asing kertas putih, kertas berwarna. Sebab bila dia asing macam tu, kertas putih ni harga dia mahal. Ada vendor ambil harga dia mahal sedikit daripada kertas berwarna. So bila dah asing macam tu, sebenarnya dia boleh tambah sedikit value harga. Sama juga macam botol. Botol minuman kita tu doktor, kalau pergi kepada negara-negara maju, contoh macam Jepun kan, dia punya pengasingan dia lebih detail. Itu memang sangat detail. So sangat detail. Sehingga ke label pun dibuka kan. Betul. Yes, which is saya ambil satu botol minuman, tutup atas tu adalah kategori yang berbeza ataupun jenis plastik yang berbeza. Lepas tu yang Dr. Mara tadi tu label kan. So label tu pula asing, lepas tu dia punya body tu asing. Maknanya satu botol mineral saya boleh asing 3. Tapi untuk kita dekat Malaysia ni, kita nak educate masyarakat ni, tak apalah. Orang kata apa, as long dia tahu plastik kertas. Kita asing macam tu dulu. Betul. Sebelum kita pergi kepada next step, mungkin 4R, 5R, 7R, banyaklah. Tu lebih detail sebenarnya. Dan tong kita pun mungkin akan bertambah-tambah. Sebab sebenarnya lebih banyak tu sebenarnya harga dia berbeza sikit, lebih mahal. Sebab senang, vendor pun senang. Dia tahu harga plastik macam ni, dia boleh senang. Kerja lebih mudah. Selain tu juga jimatkan proses penjualan lah. Maknanya bila kita dah asing plastik, kertas ikut dalam sangkar ataupun kita letak dalam tong sepatutnya, so lebih mudah. Vendor datang ke rumah kita ataupun ke taman kita, dia just timbang, so dia terus bayar. Tak adalah tengok-tengok. Kadang-kadang tu bila sisa bercampur ni doktor, harga dia murah. Sebab ada pernah kes kami, dalam tu majoritinya kertas. Tapi dia masukkan sedikit lah, kata ada plastik sedikit, lepas tu ada tin sedikit, so value dia akan jadi rendah. Sebab dah bercampur betul. So harga dia akan jadi mudah. Kos pengasingan pula nanti kan. Betul. Mana vendor tu kan dia fikir, oh dia nak kena asing pula kan. Dan last sekali ni lah,
tanggungjawab masyarakat. Tu paling penting. Maknanya bila kita buat pengasingan ni sebenarnya kita nak tanggungjawab pada masyarakat. Macam saya maklumkan tadi, kita ada separation exhaust, pengasingan sisa di punca, kita dah ada ATA dah sebenarnya. 2015. So tanggungjawab masyarakat ni sebenarnya bila tengok balik, kalau buat pengasingan sebenarnya bukan hanya menyusahkan, tapi sebenarnya tambah pendapatan. Daripada dia buang saja, benda tu boleh jual, dapatkan pendapatan. Ramai juga saya lihat yang dia nampak potensi tersebut. Bila hari kita dah letakkan barang-barang depan rumah, barang tu hilang. Jadi itu mungkin salah satu cara lah kan untuk menambah pendapatan. Okey. So seterusnya, tadi saya berkongsi tentang statistik tahun 2021 kan. Betul. Mungkin Cik Ashraf boleh kongsi dengan kita lah kadar kitar semula yang terkini, statistik terkini. Alright, so tadi saya maklum tadi dari segi kadar kitar semula, dia punya definisi dia macam tu lah. Maknanya daripada portion tersebut, tadi tahun 2021 31%. So alhamdulillah pada tahun 2022 dia meningkat 33.17%. Pada 2023, 3.5.38 dan pada 2024 dia meningkat 37.9. So target kita which is pada tahun 2025, tahun ni lah, which is kita target 40% doktor. So maknanya daripada portion tadi 100%, boleh yes, 40% tu kita pergi recycle. Maknanya 60% saja pergi kepada landfill. Dan insyaAllah saya rasa akan datang target ni akan naik-naik. Kita pun sebenarnya nak mengejar ke negara maju kan. 60% tu mungkin, tapi kita kena slowly lah. Dan SDG jugalah ya. Betul. Climate action dan sebagainya kan. Betul. Okay. So mungkin kalau kita lihat mungkin tadi in terms of kadar kita semula atau kadar pembuangan di tapak pelepusan ni, kadang-kadang kita tengok semakin membimbangkan lah dan kita jalankan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kadar kita semula. Jadi mungkin ini soalan terakhir daripada saya, berkaitan dengan satu statement ni lah. Kita semula bermula dari rumah. Mungkin mohon pandangan Cik Ashraf, bagaimana Cik Ashraf melihat perkara ni sangat signifikan dan sangat penting untuk kelestarian alam. Okay, betul. So kalau ikutkan memang betul lah, saya pun setuju juga. Daripada bermula daripada rumah. Sebenarnya tu dah saya kata balik, kita di peringkat KPKT ataupun SW Corp, sebenarnya memang kita ada satu akta pengasingan sisa di punca di rumah. Maknanya kalau ikutkan sisa tersebut, kita kena asing. Daripada rumah tersebut kita asing. Kalau plastik, untuk botol, untuk benda-benda yang boleh dikitar semula, sepatutnya tak boleh buang dalam tong hijau. Sebab memang kita akan ambil tindakan sebenarnya. Kita memang ada data, kita boleh ambil tindakan. So cuma bila kita asingkan tu, sisa contohlah, kalau kita combinekan semua sisa tu dalam tong hijau, tu jadi penuh doktor. Tapi bila kita dah asing sebenarnya, portion dia sangat sedikit. Maknanya kita letak sisa makanan. So tu pun sebenarnya sisa makanan saya mana kalau tadi tu, kita boleh kitar semula. Maknanya kompos, yes. Itu pun sama juga dari segi kami, pihak kami kita banyak buat program dengan UMPSA pun tahun lepas kita ada program dengan community. So di mana kita ajar community cara-cara nak buat kompos kit, kompos cang lah kita panggil. So yang tu boleh simple sahaja. So bila kita dah buat medium, sisa makanan tu yang kita tak habis tu, kita masuk dalam kompos tersebut sampai masa dia jadi baja, pergi kepada pokok. So tu antaranya lah. Maknanya sama juga dari segi pendapatan tambahan. So bila kita dah buat pengasingan sebenarnya doktor, dia jadi sumber orang kata sumber tambahan pendapatan lah. Maknanya kalau kita dah buat pengasingan, kita tahu dekat rumah kita ni ada plastik, ada kertas. So daripada kita dah asing siap-siap tu, kita dah tahu, nampak value benda ni boleh jual. So biasanya tambah pendapatan. Cumanya tu katanya tak adalah banyak, tapi at least daripada kita buang sahaja, mungkinlah boleh jadi sedikit duit tambah untuk kita punya barang-barang dapur. Mungkin tak banyak kan, tapi sekurang-kurangnya ada. Betul. Okey, jadi banyak Cik Ashraf berkongsi dengan kita pada hari ini. Dan kerana sudilah berkongsi dengan kami jadi mungkin kata-kata akhir daripada Encik Ashraf kepada para pendengar. Okey. So antara suggestion saya lah, ataupun kita kata cadangan saya lah, untuk benda kita semula ni, kalau tadi doktor maklum pada rumah kan, so mungkin ni boleh nampak renyah ataupun kita kata susah orang nak buat untuk permulaan. Tapi kita tengok balik, negara-negara maju sebenarnya dah buat lama dah. Maknanya kita nak pergi ke arah negara maju, kita kena ada mentaliti negara maju, betul doktor? So pengasingan
bermula daripada rumah ni sebenarnya. Itulah antara inisiatif kita buat. Contoh saya maklumkan tadi macam dekat sekolah. Kita minta para pelajar untuk bawa barang kita semula. So bila dia dah kena bawa, anak-anak ni balik rumah, dia akan minta kat mak ayah. Okey, mak ayah minggu depan nak kena bawa barang kita semula. So kita di naluri mak ayah ni rasa tak sampai hati, betul. Sekarang tiba-tiba anak tak bawa ke kan kena marah lagi kan. So dia pun bad mood lagi kan anak ni kan. So nak tak nak kita pun join sekali. Kita asingkan plastik, asingkan kertas, betul. So bila sampai waktunya, barang-barang tersebut anak pun bawa. Boleh guna semua. Anak tu bawa, dia pergi jual. So bila dia jual, anak-anak ni dapat duit. Bila dapat duit, dia balik, dia akan minta kat mak bapak lagi. Ya, jom kita buat lagi. Jom kita buat lagi. Benda tu kita nak budaya sebenarnya. So daripada situ sebenarnya kami SW Corp especially macam Pahang lah, kita memang banyak take sekolah-sekolah dan juga pra-pra sekolah ni, sebab kita tahu kita main sentimen dengan kanak-kanak ni. So bila diorang seronok, diorang balik rumah, benda tu boleh budaya. So tu antaralah dia akan ingat lah sehingga dia besar kan. Betul. Untuk membuat pengasingan ya. So yang ni nampak kecil sebenarnya. Maknanya pengasingan ni mula-mula memang kita rasa susah. Tapi bila kita dah budayakan, actually macam saya sendiri pun, kita dah mula asingkan. Macam kat rumah saya, kita tak ada tong. Saya tak pakai tong. Maknanya kita letak satu plastik. Dalam plastik tu apa saja barang-barang daripada plastik. Contoh macam botol ke, kita punya tong sabun ke apa kan. So kita letak dalam tu. Bila penuh, saya akan ikat, saya akan letak dekat luar tong hijau pada hari kutipan sisa pukal. So tak ada bayaran lah tu. Tapi tak apalah, maknanya kita nak buat pengasingan je dahulu. Sebab memang kita ada atau untuk pengasingan sisa punca. Okey, alright. Jadi adalah diharapkan maklumat yang Cik Ashraf kongsi pada kita pada hari ini dapat disebar luas lah melalui platform media sosial sebab kita ada juga di SDC kita ada platform Facebook, Instagram dan juga TikTok jadi mungkinlah dengan maklumat-maklumat ni kita dapat berkongsi lah dengan pendengar dan menjadikan ia satu budaya budaya untuk kita melestarikan alam sekitar. Yang penting sekali budaya tu, Doktor, sebab kita senang kata apa, nak membudayakan ni ataupun mentaliti ni ambil masa sedikit. Tu kadang-kadang tu kita ajar hari ni, esok dah tak lupa. Betul lah. So memang ni lah kita kena sentiasa. Okey, jadi terima kasih banyak Cik Ashraf untuk perkongsian pada hari ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SW Corp. Dan mungkin di masa akan datang kita akan lebih banyak aktiviti lah tak ada masalah. Yang kita boleh jalankan. Oleh itu terima kasih dan sekian dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih.